Hari Raya bukan sekadar perayaan, tapi manifestasi nilai takwa, ukhuwah dan kasih sayang. Saya mewakili seluruh warga Sekolah Menengah Tahfiz Al-Quran Jaim Al-Abqari ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Semoga Syawal yang bakal diraihkan akan membawa keberkatan, kesejahteraan dan semangat baru untuk kita terus melangkah dengan iltizam yang lebih tinggi demi kecemerlangan pendidikan anak-anak yang kita sayangi di sini. InsyaAllah. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhati-hati di jalan raya. Semoga berbahagia bersama keluarga yang tersayang. May Allah forgive our shortcomings and fills our hearts with peace and gratitude. Aidil Mubarak, taqabbalallahu minna wa minkum, kullu am wa antum bi khair. Semoga hari kemenangan ini memberi ketenangan jiwa dan mengeratkan silaturahim kita semua. Selamat bergembira bersama keluarga tersayang. Semoga Syawal membawa senyuman, kegembiraan dan keberkatan. Bulan Ramadan telah berlalu. Syawal datang penuh cahaya. Al-Quran jangan dilupa selalu. Istiqamah murojaah pasti bahagia. Ramadan tiba dan bakal pergi, namun tarbiyah dan kenangannya tetap di hati. Semoga Syawal kali ini lebih bermakna, lebih bahagia, lebih diberkati. Aidil Mubarak, kullu am wa antum bi alfin khair. Aidilfitri Mubarak, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal wa kullu aman wa antum bi khair. Semoga Syawal tahun ini memberi 1001 makna kepada kita semua. Minal a'idin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Dalam kerendahan hati ada ketinggian budi. Dalam kemiskinan harta ada kekayaan jiwa. Dalam kelembutan lidah ada juga keterlanjuran kata. Dalam gurau senda tentu ada khilaf dan dosa. Mohon ampun dan maaf atas segala kesilapan. Semoga kemenangan kita pada kali ini merupakan kemenangan yang paling besar dalam hidup kita dan kita tergolong di kalangan orang-orang yang bertakwa. Amin. Minal a'idin wal faizin, kullu am wa antum bi khair. Semoga Syawal kali ini memberi keberkatan, kegembiraan serta mengeratkan lagi ukhuwah antara kita. Dengan penuh keikhlasan hati, kami wakil staf takbiran ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Terkadang kata terlepas tanpa sengaja dan ada hati yang terluka. Mohonlah maaf selagi ada masa. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Dan selamat Hari Raya Aidilfitri. 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 Maaf zahir dan batin. 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 Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin.